Maka ulama beri jawab sebab apa boleh Tuhan ganda gitu lalu umat Nabi Muhammad. Kalau kita ibarat kata kalau gaji kerja sikit ya tapi gaji mahal. Gaji mahal. Allah. Gitu pukul 10 dah. Pukul 2 kelik dah. Allah bunyi kata 40,000 lebih. Kerja mana tepo lah. Tu panggil buat sikit gaji mahal. Umat Muhammad raya. Buat sikit je. Tapi Allah pahala Tuhan ganda la ilaha illallah. Apatah lagi sedekah jariah. Umat Nabi Muhammad ada sedekah jariah. Hak ning gaji berjalan terus. Tuan mati duk le kubur duk berjalan lagi gaji. La ilaha illallah. Nak cari mana lagi umat Nabi Muhammad. Beruntung. Gana ulama kata boleh Tuhan ganda gitu lalu. Sini kita reti kata Tuhan ni baik dengan umat Nabi Muhammad. Mana Tuhan ni nawi kita masuk syurga. Tidak tak ada gitu lalu. Kalau kita kecek bahasa dunia kat Tuhan nak wimu kaya. Tuhan nak wimu kaya. Gaji mahal mung. Nak cari mana lagi nak kerja tak dunia ni tak ada dah. Kecuali umat Muhammad ya. Hani kita bahasa bangga jadi umat Muhammad. Ulama kata Tuhan ganda pasal umat Muhammad umur pandak-pandak. Tengok sungguh tak sungguh. Umat zaman dulu seorang-seorang ni 300 tahun umur. 300, 400, 208. Sampai 1000 tahun pun ada. Umat zaman dulu. Padai je hidup lama je boleh buat amal ibadat. Walau tak ganda pun je kerana hidup lama. Amalnya banyak sebab tu tak ganda pun. Buat so boleh so, buat dua boleh dua. Dia lama mati. Kita dak kita ni 50 gi. 60 gi. 70 jari-jari. 80 jari benar. 90 Allahu Akbar. 14 hutan kampung ada sore. No ya tu hak umur panjang tak ada. Lalu tu Tuhan ganda. Pasal apa? Nak banyakkan pahala kebajikan kita. Kalau Tuhan tak ganda, kita nak banyak anak je. Puasa dia berapa tahun ya mati berat dah. Semaya dia berapa rakaat ya mati berat dah. Sebab tu Tuhan ganda. Ganda tu nak pergi times sana nak pergi berat lek pahala. Nak pergi berat lek pahala. Dia pergi times mak gerak dah. Nuak geno go. Mun kata goning pahala gitu Nabi dia ayat kelebihan. Siapa dia Nabi kata siapa dia kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh beratlah timeng ni. Sakilatan fil mizan. Berat ketika nak timeng di akhirat esok. Boleh letak pahala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila letak pahala dia gerak dah. Cokain dah. Dosa tokain benelik pahala lagi berat nak ayat tu. Tu nak ayat kata macam-macam. Apatah lagi pahala sedekah jariah. Ru tak ada beradu-adu. Hari kiamat esok baru beradu. Hani nak ayat. Kita dosa tak ada dah muka mati duduk dalam kubur dah. Tapi pahala duduk berjalan lagi siya malas. Semenik pun tak ada beradu. Sebab air pacu dah. Air terjun dah. Tu pahala sedekah jariah. Tu kalau kita buat so je. Buat masjid so je. Sebuah je. Ataupun tadika. Ataupun surah balasah. Kalau kita buat sampai puluh-puluh. Sejik 2-30 kita dah buat. Ambil di hari tu sampai ke hari ni 2-30 kita bersejik dah. Balasah pun 2-30 juga. Tadika pun 2-30 juga. Kira-kira dalam hidup kita ni beratus dah kita buat khairat jariah. Kalau kita tuluh ikhlas dengan Allah Ta'ala sungguh. Oh, ni nak ayat terkaya, kita kaya. Habutin ni je kita nak nampak kata nak masuk syurga ni kita. Tuhan tolong sampai tangga tu umat Muhammad. Tu kita dah malah lagi. Dah malah lagi nak ayat tu dah saya lagi.
Haning nak ayat kata orang mukmin ni sentiasa nak berbekal, nak berbekal. Tu perangai orang mukmin. Tu kata Abdullah ibnu Abbas. Kita jadi umat Nabi Muhammad, butunglah kita. Butung. Pahala diganda. Yang keduanya kita butung jadi umat Nabi Muhammad. Pasal kita hidup di akhir zaman dah. Kita hidup ni nak kiamat dah. Kalau mati tak ada lama duduk dalam kubur bakit dah. Kita umat Muhammad bakit dulu. Sebelum pada umat-umat lain, umat Muhammad bakit dulu. Kita akan hidup dulu di kubur, akan jalan mula-mula. Tu di akhirat esok. Hari kiamat esok bakit. Umat Muhammad lah bakit dulunya. Gi duduk di akhirat esok pula, umat Muhammad lah awal-awal umat yang hisap amalan mula-mula. Tuhan tak panggil lagi umat lain, umat Muhammad dulu. Panggil buat kita dulu. Cek nama, cek semua. Tu. Dan umat Muhammad lah yang masuk syurga dulu sekali. Tak ada umat lain Tuhan tak boleh masuk, umat Muhammad lah. Nabi kita dah cokoh dalam syurga dah. Duk tunggu buat kita masuk segerup masuk syurga. Minum sungai Kausar, minum air kok. Umat Muhammad lah mula sekali. Ni nak ayat tu betul. Tu nak ayat. Meniti sirat pun kita mula-mula. Masuk syurga pun kita mula-mula. Umat lain duduk belakang. Duk nyok-nyak lek belakang tu. Hak kita duduk dapat sekali. Allah melianya umat Muhammad. Nabi kita dengar syafaat, lepas syafaat. Masa dia dalam syurga dia ada syafaat lagi. Umat dia jatuh dalam neraka, dia minta tubik pula. Ya Allah, aku minta lah, ya Allah, ada lagi umatku, ya Allah, dalam neraka. Tapi dia ada email dalam dada dia, ya Allah, ada besar butir padi, butir jagung, ya Allah. Dia mati, ya serta email, ada email dalam dada dia, ya Allah. Aku minta lah waktu tubik, ya Allah. Kerana janji ya Allah. Tuhan suruh malaikat pergi cabut, waktu tubik. Nabi kita ada syafaat lagi. Dia tak lama minta pula. Ada lagi, ya Allah, umatku masuk dalam neraka, ya Allah. Dia ada email, dia ada besar butir tamat. Kau tubik lah, ya Allah. Kerana berjanji siap dah, tubik. Hingga sampai habis. Sebab tu siapa dia mati, ada email, masuk neraka lama mana sekalipun, sultan dia kena masuk syurga. Malaikat orang mati tak ada email, sebab edeng, ecai. Duduk situ sampai bila-bila, duduk kali dengan Fir'aun lah. Duduk sekali dengan Namrud lah. Duduk sekali dengan Dajjal lah. Duduk sekali dengan Korun lah. Tak tubik bila-bila dah mati. Oh, duduk bakar situ lah. Tak ada hari esok duduk bakar. Gergum. Adullah. Tosida. Perik dah lagu tu lah. Hari ni, esok, lusa tu lah. Lagu tu lah talotkan. Kekal selama-lama duduk lah tu. Ni orang mati tak ada email. Sebab tu dekat dalam mati, orang nak mengucap tu dah tu. Orang nak mengucap tu dah. Sebab apa boleh kat orang nak mati, orang ajar mengucap. Nak tuai si nak mati, kata. La ilaha illallah. Kita cakap lagi, kita kata la ilaha illallah. Tak apa dah sekali. Jangan duk kecek, jangan duk gapo. Bosu napah. Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa dia sutai kamput dia dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga, wajib masuk syurga. Walau masuk neraka secara mana sekalipun, kalau amalan dia tak banyak, gitimes sana gi berat balik dosa, Tuhan bakar dulu dalam neraka, tapi sutai Tuhan buat tubik pula. Ni orang ada kelima la ilaha illallah. Kalau orang tu pahala banyak dah, tak kena royak. Pakai menimba, masuk syurga dah. Tak tepuh dengan api sikit buk dah. Ni umat Nabi Muhammad, cari mana lagi? Nak cari mana lagi kita ni? Tu kelebihan.